Waktu berbuka, waktu sembahyang. Mana? Pada maghrib. Kalau sudah maghrib, tak kira muduk negara mana pun, boleh berbuka. Walaupun belum azan. Walaupun jam dah masuk. Tengok jam 2 minit lagi. Tengok takwin 3 minit lagi. Tengok matahari sudah tenggelam. Boleh berbuka. Kerana, apa makna maghrib? Maghrib maknanya, ghurubu syamsi. Ini bulatan matahari. Dia turun, orang putih panggil sunset. Tengah turun ni dia panggil guru. Faham? La, hilang tu dia panggil lenyap. Lenyap bulatan itu maghrib. Maf'ilun, isim zaman dia, maghribun. Maf'ilun, waktu tenggelam matahari. Arab panggil maghribun. Tianu panggil garik. Nampak? Ha. Kalau tianu tambah lagi, tinggal garik. Tak boleh rumah duk main tengah jalan. Tinggal garik. Garik tu maghrib asal. Faham? Apa maghrib? Waktu tenggelam. Tenggelam dah. Tengok jam, 2 minit lagi. Boleh sembahyang garik. Boleh buka puasa. Tenggelam dah. Tengok jam, 5 minit lagi. Boleh dah. Tapi ingat, tenggelam di kaki langit. Jangan tenggelam atas-atas balai raya. Kopak suku ke puasa. Tenggelam matahari celah atas. Itu dah pakar lagu tu.